Hari tu, aku ada buat video tentang 5 movie adaptasi game yang gagal. Ramai yang komen nak part 2 geng. Jadi, hari ini kita buat part 2. Tapi aku nak cerita pasal 5 movie adaptasi game yang lebih gagal. Tak. Yang apa? Yang berjaya. Dulu, bila dengar je filem adaptasi game ni nak keluar, mesti ramai terus skeptikal kan? Sebab apa? Sebab kebanyakannya memang gagal terus. Ada dalam video part 1, korang boleh tengok. Sebab apa gagal? Ada yang ubah jalan cerita sesuka hati, watak tak macam dalam game, dan CGI pula macam hasil kerja budak baru belajar Blender. Tapi geng, zaman tu dah berubah. Sekarang ni makin ramai pengarah dan studio yang betul-betul faham jiwa gamer. Mereka tahu kalau nak buat adaptasi bukan sekadar guna nama game je, tapi kena jaga vibe, karakter dan lore dia geng. So, jom kita tengok 5 movie adaptasi game yang betul-betul menjadi, yang bukan je laku dekat box office tapi juga disukai oleh pemain game tu sendiri. Dan kalau korang ada movie yang korang suka dan korang rasa berjaya tapi tak ada dalam list ni, korang komen laju-laju. Gi ambil popcorn, let's ajak. Assalamualaikum semua, bersama aku lagi Ajak. Dan macam biasa, siapa yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Dan siapa yang ingin buat donation dekat channel ni, link donation ada dekat description. Yang kelima, Mortal Kombat tahun 2021. Finish him! Finish him! Legendary line yang semua gamers kenal. Mortal Kombat ni sebenarnya dah banyak kali kena remake geng. Ada versi 90-an, ada animasi, tapi versi 2021 ni lain macam sikit. Diorang betul-betul nak kembalikan semangat asal game. Aksi ganas, visual brutal dan karakter yang over the top. Dari segi aksi, memang puas hati. Kau dapat tengok Scorpion lawan Sub-Zero dengan efek yang padu. Fatality pun ditunjuk dengan cara yang betul-betul buat fans senyum puas hati. Walaupun jalan cerita dia simple, ada orang baru masuk tournament bla 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 bla, tapi fokus dia pada fighting scene dan visual tu memang kuat. Dan yang penting, soundtrack dia. Bila muzik klasik Mortal Kombat dimainkan masa final fight, semua orang dalam panggung terus hype. Movie ini mungkin bukan masterpiece, tapi dari segi entertainment value, dia memang berjaya bawa semangat game ke layar besar. Dan sequel dia pun tengah dalam pembikinan. So, expect lagi banyak darah, api dan jeritan. Get over here! Get over here! Yang keempat, Tomb Raider tahun 2018. Kita semua kenal Lara Croft, ikon dalam dunia gaming. Tapi adaptasi dia dalam filem ni agak roller coaster lah kan. Versi Angelina Jolie dulu memang popular, tapi lebih kepada aksi glam dan gaya seksi. Bila reboot Tomb Raider keluar pada 2018, ramai skeptikal geng. Boleh ke Alicia Vikander ni gantikan Jolie? Tapi dia buktikan yang Lara Croft boleh jadi watak yang lebih manusia. Movie ni ambil inspirasi daripada game reboot 2013 yang tunjuk Lara bukan lagi superhero tapi gadis muda yang baru belajar survive. Kita nampak dia jatuh, luka, struggle tapi tetap kuat. Dan itulah yang buat penonton rasa dekat dengan dia. Aksi dia pun bukan jenis over geng. Dia lebih realistik, grounded dan gritty. Ceritanya mungkin tak perfect, tapi dari segi vibe dan jiwa game tu, dia kena. Dan ramai yang lepas tu kata kalau sequel datang dengan skrip yang lebih tajam, Lara Croft boleh jadi franchise besar semula. Sayangnya sequel dia tergantung, tapi fans masih berharap. Yang ketiga, The Last of Us tahun 2023 HBO series. Okay geng, aku tahu ini technically bukannya movie,
Tapi aku kena letak juga sebab The Last of Us HBO ni antara adaptasi terbaik dalam sejarah. Serius, siapa yang main game ni mesti faham betapa beratnya emosi dia. Dan HBO berjaya bawakan semua tu dalam bentuk live action dengan penuh rasa, penuh feeling. Pedro Pascal sebagai Joel, perfect. Bella Ramsey sebagai Ellie, walaupun mula-mula ramai skeptikal lagi. Tapi bila tengok lakonan dia, semua terus senyap je kan. Chemistry diorang berdua tu betul-betul kuat. Yang aku suka, siri ni tak lari jauh daripada game asal. Banyak dialog, scene dan emosi diambil terus daripada game. Malah ada episod yang tambah backstory baru yang lagi mendalam. Contohnya episod Bill dan Frank, walaupun bukan main story utama dalam game, tapi versi siri ni buat ramai penonton menangis. Dan dari segi penerimaan, rating dia tinggi gila geng. 1MDB, apa benda 1MDB siap? IMDb bagi 8.8/10. Rotten Tomatoes bagi 96% geng. Itu tanda yang bukan gamer pun boleh hargai kisah dia. Jadi, The Last of Us membuktikan yang adaptasi game boleh jadi karya seni sebenar, bukan sekadar filem untuk jual nostalgia. Yang kedua, Detektif Pikachu tahun 2019 guys. Siapa sangka Pokemon yang asalnya comel tu di game dekat Game Boy akhirnya boleh nampak real dalam dunia sebenar. Ramai yang risau masa mula-mula diumumkan, alah, nanti nampak pelik lah Pikachu kalau buat live action. Tapi bila movie ni keluar, semua terus diam sebab CGI dia memang mantap. Setiap Pokemon nampak realistik tapi masih cute. Siap ada Charizard yang nampak garang, Snorlax tengah tidur tengah jalan, dan Mr. Mime yang masih creepy tapi lawak. Ryan Reynolds jadi suara Pikachu pula memang unexpected win. Dia bukan sekadar bagi suara comel, tapi bawa karakter Pikachu tu jadi sarkastik dan kelakar. Gabungan antara humor dan emosi, dia memang buat movie ni jadi sesuatu yang lain daripada Pokemon yang biasa geng. Dan satu lagi, jalan cerita dia tak terlalu rumit. Boleh dinikmati oleh budak-budak dan juga fans lama Pokemon. Lepas filem ini berjaya, ramai fans mula berharap akan ada Pokemon Cinematic Universe macam Marvel lah geng. Bayangkan kalau lepas ni ada filem khas untuk Charizard ataupun Team Rocket, confirm ramai yang akan tengok. Dan yang pertama, Sonic the Hedgehog, start daripada tahun 2020. Okey, kalau kita imbas balik masa mula-mula trailer Sonic keluar, ramai yang trauma bro. Muka Sonic masa tu macam hasil campuran tikus mondok dengan manusia. Fans seluruh dunia kecam gila-gila sampai Paramount terpaksa tangguh rilis dan redesign Sonic sepenuhnya. Tapi inilah turning point dia. Studio dengan feedback, sesuatu yang jarang berlaku dalam industri filem. Dan hasilnya, versi Sonic baru ni comel, ekspresif dan betul-betul ikut semangat game asal. Tambahan pula, Jim Carrey bawakan watak Dr. Robotnik dengan gaya over the top yang memang sesuai. Dia buat movie ni hidup dengan humor dan gaya pelik dia tu. Lepas keluar, Sonic berjaya kutip lebih dari 300 juta USD di seluruh dunia. Satu kejayaan besar untuk adaptasi game. Dan sebab itulah sequel Sonic the Hedgehog 2 dan 3 pun meletup sama. Moral of the story, kalau kau buat movie untuk gamers, dengar cakap fans. Bukan semua komen tu toksik. Kadang-kadang dia orang nak tolong kau berjaya je. Dengar. Sebelum kita tutup, aku nak bagi shout out dekat dua lagi adaptasi yang patut disebut. Yang pertama, Uncharted tahun 2022. Tom Holland bawa watak Nathan Drake yang lebih muda. Walaupun ada campuran aksi Hollywood yang lebih ringan, tapi masih fun dan penuh adventure. Yang kedua, Resident Evil Welcome to Raccoon City 2021. Walaupun ramai kritik filem ini, tapi dari segi set design dan suasana horror dia memang ikut game yang original. At least mereka cuba bagi vibe yang betul. So gang,
Itulah dia 5 movie adaptasi game yang betul-betul berjaya bagi aku dan beberapa honorable mention yang patut dapat perhatian. Dulu orang kata game tak boleh jadi filem bagus, tapi sekarang kita dah nampak perubahan besar sedikit. Bila studio faham apa yang buat game tu special, hasilnya boleh jadi luar biasa. Dan dengan kejayaan besar macam The Last of Us dan Sonic, nampaknya masa depan adaptasi game ni cerah gila. Malah sekarang dah ada projek baru macam God of War dan Ghost of Tsushima dalam pembikinan. So korang, movie adaptasi game mana yang paling korang suka? Atau ada yang korang rasa underrated tapi tak masuk dalam senarai ni? Komen laju-laju lagi geng. Hari ni aku rasa dah macam pengkritik filem dah. Penerbit-penerbit filem yang nak filemnya di review, boleh hello geng. Okay guys, itu saja video aku pada kali ini dan jangan lupa untuk tekan button like, share video ni dengan geng gamer korang dan subscribe channel Let's Ajak untuk lebih banyak video gaming santai macam ni. Dan jangan menilai orang secara luaran saja geng. Ingat, gudang garam isinya tembakau, bukan garam. Keep smile, still humble. Malu apa? See you in the next video. Let's Ajak.